Jadi istiwa atas arah. Ayat Quran kita imani, rukun iman yang ketiga. Apa makna ayat? Itu baru lagi pada khalaf dan juga salaf. Sebab ada orang sekarang ni sesak dianya. Siapa-siapa yang tidak berpegang Allah duduk atas arah, duduk atas arah terus, tidak beriman dengan ayat Al-Quran, dia gigit tu. Ini jahat Sebab tidak beriman dengan Al-Quran, istiwa atas arah ni 7 kali. Pandang ni, tadi sajadah surah Adik ayat keempat, dia ada 7 tempat. 7 tempat dalam Al-Quran. Istiwa atas arah 7 tempat. Kalau tidak imani ayat Quran, bukan kata 7 ayat, 1 kalimah, bukan kata 1 kalimah, 1 huruf tidak diimani. Qaf tidak diimani, kafir lalu dah. Faham tak? Ini 7 ayat. Mana? 1 kalimah tidak diimani, 1 huruf tidak diimani, kafir lalu dah. Tapi dia kata kami tidak mengkafirkan orang. Dah kamu kata tidak beriman Al-Quran, dah kamu kata kafir ke? Tidak beriman Al-Quran ni haram je, makruh je. Tidak iman Al-Quran sebab Quran kata Allah duduk atas arah. Pelik jadinya. Bila Quran kata Allah duduk, ada ke Quran bahasa Malaysia? Duduk tu istiwa, itulah sumastawa alal arsh. Istiwa ada belah-belah makna, termasuk makna duduk. Quran tak kata duduk. Pandai-pandai kamu letak Quran duduk. Tidak beriman Tuhan duduk atas arah, tak beriman Quran pula letak. Ni sesak pun ni. Kalau kamu tidak beriman Allah duduk atas arah, berarti kamu beriman Allah duduk di mana-mana. Siapa kata Allah duduk di mana-mana? Dia akidah sesak. Allah bertempat pada satu tempat, iaitu arash ataupun langit. Kadang-kadang arah, kadang-kadang langit. Kadang-kadang arah, kadang-kadang langit. Arah dengan langit itu tula, tak tula. Langit ada 7 lapis. Arah atas langit ke 7 lagi, bukan duduk di bawah langit. Arah lain, langit lain. Ada sekali kata Quran ada sekali kata Allah duduk di arash, ada sekali kata Allah duduk di langit. Dan Quran memang ada kata wa huwallah ni surah Mulk tu. Amintum man fis sama' tu. Man fis sama'. Benar. Man fis sama'. Adakah engkau merasa aman, merasa sentosa pada ni? Man fis sama'. Akan man mereka pada langit. Ayat tu kata pada langit. Man tu kembali kepada Allah Ta'ala. Allah pada langit. Sekalinya arah, sekalinya langit. Lepas tu ayat lain pula, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan ya Allah pada langit dan pada bumi. Arash ke langit dan bumi. Pada ni banyak ayat ni. Kamu tidak berpegang Allah duduk atas arah, kamu berpegang Allah di mana-mana. Di mana-mana pun akidah sesat. Ada orang sesat mengajar. Ni dia ceramah kepada mu'allaf. Siang mu'allaf. Kan dia adakan mu'allaf ni, dia ada ni ustaz yang jadi penceramah mu'allaf ni kan. Ni orang cerita saya. Dia ceramah mu'allaf, Tuhan berada di mana-mana, dalam jambang je tak ada. Dalam jambang je tak ada. Jambang busung. Lepas tu ni ada orang pula kata ni, dia kata Allah duduk atas arah. Kita di sunnah Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, berarti kamu berpegang Allah duduk di mana-mana? Tidak. Dia kata kita pula berpegang Allah hadir di mana-mana, berarti Allah hadir dalam disko, Allah hadir dalam bar, Allah hadir di rumah pelacur. Siapa kata pegang gitu? Jadi kita pula. Dia pegang sesat dah. Ni ceramah agama belaka ni, Mak Haji dengan Molek ni.
Ini bukan cakap kedai kopi ni. Mak haji mungkin tak jumpa ajaran begini. Tapi kalau anak cucu duk tengok FB, duk tengok YouTube, jumpa lah. Jumpa lah. Saya ni kadang-kadang orang atur gitu lah. Kau pelik-pelik tu orang atur, buat serabut kata. Dia atur pelik-pelik, buat serabut. Jadi orang ni panggil nas Quran hadis yang memberi waham. Dua jalan. Jalan khalafnya takwil olehmu. Mana apa takwil? Takwil tafsili. Takwil secara terperinci. Paling daripada makna zahir, mustahil sama sekali zahir tu, kena datang makna yang selayaknya. Atau serah olehmu akan betul itu kepada Allah. Maknanya paling daripada makna yang zahir, dia panggil takwil ijmali. Lepas tu apa makna dia? Pengetahuan. Apa pengetahuan ilmu? Tangan apa, mata apa, muka apa, datang ke, turun ke, di aras ke, di langit ke, di bumi ke, hampir ke, bersama ke. Apa maksud dia? Serah makna kepada pengetahuan kepada Allah Ta'ala. Serah ni lah dipanggil jalanan yang lebih selamat. Sebab kita datangkan makna yang selayaknya. Takut betul, takut salah, takut jadi salah. Selamat, serah makna kepada Allah. Tapi untuk masa kita sekarang, zaman kelang kabut ni, banyak ahli bid'ah, tu perlu kepada hurai datang makna yang selayaknya. Bila ni zaman yang kelang kabut ni, kurung yang keempat, kita kurung yang ke-15, lagilah kelang kabut. Tapi kadang-kadang zaman kita tak kelang kabut pun buat pegangan. Tak kelang kabut pun. Sebab apa? Tak cara langsung. Mana? Tak ada kelang kabut dah. Tak ada kelang kabut lah. Sebab apa? Sebab tak ada pengajaran. Hak tak ada pengajaran ni, tak ada sungguh. Kok saya sebut di Masjid Ladang semalam tu kan. Pihak yang berautoriti wajibkan mana-mana masjid ada kelas tauhid sifat 20. Jadi ada ni orang pihak berautoriti lah pulaknya. Kita ni cakap nasihat gitu je. Tak ada tanya pula, dah ada dak yang boleh hajar. Tu carilah. Tak ada orang Malaysia cari ustaz-ustaz daripada Fotoni ke, carilah. Kan macam gini kan, macam sekolah-sekolah tu kan, dia cari cikgu ustaz daripada Mesir lah, daripada apalah. Boleh tu, carilah. Boleh hajar sifat 20. Buatlah kelas apa pun. Kalau tak ada kelas tauhid, tutup je. Ada faedah, ada manfaat. Ilmin yutanfa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Yang mengajar tu boleh paling berpanjangan. Bukan ilmu yang diambil manfaat. Boleh ambil tak manfaat ilmu fiqh bab sembahyang kalau tauhid tak ada? Boleh ambil tak manfaat ilmu tasawuf dalam bab hati kalau tauhid tak ada? Ada manfaat. Yang mengajar boleh paling berpanjangan. Tak boleh paling berpanjang kalau orang mengajar. Yang berat laginya, yang mengajar akan dipersoalkan di pada mahsyar. Kuat mengajar fiqh, tauhid ada dah tempat tu. Kena soal pula orang mengajar. Rebah pula orang mengajar. Faham tak ni? Jadi zaman kita ni tak ada kelang kabut. Sebab apa? Tak ada cara pun. Senyap je. Masuk je ilmu tauhid, pakat lari. Pakat lari sungguh. Ada sungguh tempat-tempat yang memang saya biasa cerita tu kan. Ustaz nak mengajar tauhid, tapi pengusi tempat tu kata, ustaz kalau buka kitab tauhid, mana apa tak ada sambutan. Dia kata tak ada sambutan. Kalau kita pekoh baru ramai sambutan. Ustaz tu tetaplah kena mengajar tauhid dulu. Sambutan tak sambutan pun, ya sungguh tak ada sambutan sungguh. Minggu kedua tu waktu kan jemput pun tak ridah waktu kan jemput.
Minggu pertama ada lagi, minggu dua tak ada. Ada dah. Yang tukang jepu minggu pertama je ada. Minggu dua tak ada. Sebab apa? Dia bela, pada dia bengong. Dia apa benda? Sebab apa? Sebab tak ada kelang kabut, sebab tak pernah belajar. Tenang je, relax je. Rokok sujud. Ahli syurga dah. Tauhid tak belajar. Boleh jadilah. Dia kata zaman sekarang ni. Bukan kata zaman kelang kabut, zaman tinggal terus ni. Ada kata fitnah akidah. Fitnah akidah. Masjid tersergak indah kata Nabi, tanda akhir zaman tanpa taufik. Imam Ghazali menyebut dalam kitab Minhaj, taufik yang pertama, taufik pada iman dan tauhid. Taufik yang kedua, taufik pada pegangan ahli sunnah. Tu taufik belakang kedua. Taufik yang ketiga, barulah taufik kepada mengerjakan amalan sembahyang puasa, taufik daripada meninggalkan kemaksiatan, barulah pergi pada yang tiga, zahir batin. Barulah pergi pada fiqh tasawuf. Taufik nombor 3 tu fiqh tasawuf. Taufik pertama kedua itu dalam bab pegangan. Taufik yang pertama Imam Ghazali kata taufik kepada iman dan tauhid, terpelihara daripada kufur dan syirik. Taufik yang kedua, taufik kepada pegangan ahli sunnah jemaah, terpelihara daripada pegangan ahli bid'ah. Tu dua taufik mula-mula tu. Masjid tersegak indah tanpa taufik. Masjid besar-besar, buat masjid tu belah-belah juta, puluh-puluh juta, duit orang ramai, bukan duit kerajaan. Ada masjid di bandar-bandar besar, belah juta, puluh juta, duit orang ramai, comel masjid. Tapi dalam susunan pengajian ada ilmu tauhid? Tak ada. Ni saya tengoklah orang cerita-cerita masjid besar, tengok punya jadual dia. Jadi zaman hok kelang kabut dalam bab pegang banyak ahli bid'ah, ayat hadis yang menimbul waham tashbih Allah dengan yang baru ni, jalanan yang lebih sesuai adalah jalan khalaf, datangkan makna yang selayaknya. Jadi dua jalan tu, takwil olehmu atau serahkan olehmu. Tapi serah pun selepas daripada mentangzihkan, menyucikan Allah daripada hak zahir ayat yang timbul waham tashbih serupa Allah dengan yang baru. Lepas tu kata tangzih, menyucikan Allah daripada serupa, menyucikan Allah daripada zahir ayat hadis tu. Itu ijma' ahli sunnah, ijma' salaf dan khalaf. Dan kosak olehmu, warum tanziha, dan kosak olehmu akan suci Allah Ta'ala. Suci ni lah ittifaq salah dan khalaf daripada menyerupai, serupa dengan segala yang baharu. Bermula murak. Bermula murak ni yang dikendaki. Murak ni bahasa Arab tapi dia jadi bahasa Malaysia dah. Hak murak tu lah, hak mari baba foto ni murak. Pening orang Terengganu. Dia orang tanya saya, ustaz baba kata murak tu apa? Pening lah. Sebab baba ni disebut murak gitu je. Dan ni kitab pun sebut murak. Dikira bahasa Malaysia dah. Ini kitab Melayu ni. Bermula murak ni perkataan Melayu. Tapi hak Melayu hak asal bahasa Arab gitulah. Kan kita perkataan Melayu ni kan ada daripada bahasa Arab, ada daripada bahasa orang putih, gitulah perkataan Melayu ni. Jadi murak ni dikira bahasa Malaysia dah. Jadi pening orang kitanya kalau kata murak. Murak tu nama orang dah. Murak tu. Nama orang ni murak. Orang tanya saya, apa makna murak? Baba sebut murak. Murak ni yang dikedaki. Bermula murak yang dikedaki daripada tashbih itu. Apa tashbih? Tiap-tiap nas Quran atau hadis yang waham ia akan tashbih. Apa dia tashbih? Menyerupai. Itu tashbih. Tashbih Allah
dengan segala yang berapa tashbih, menyerupai, serupa. Itu tashbih. Berarti panggil ayat mutasyabihah. Ayat yang pada zahirnya menyerupakan Allah dengan segala yang baharu. Atau ayat mutasyabihah. Tashbih serupa, mutasyabihah. Ayat yang pada zahirnya menimbul waham sangkaan serupa Allah dengan segala yang baharu. Itu mutasyabihah. Tashbih tu lah. Orang panggil syibih tu lah. Syibih ni serupa lah orang panggil. Syibih, tashbih, mutasyabihah. Balik ngapah di rumah? Kita minggu lepas duk ulang perkataan dah. Minggu ni duk ulang perkataan. Lepas ni dak timah dah. Salaf qala. Ta'wil, tafwid. Tafwid segah. Tanzih menyuci. Tak payah dah. Muhkamah, mutasyabihah. Tak payah dah. Kalau mayuk kena kemudian lopong dengar. Dah mari kemudian. Kita berminggu-minggu dah. Kita banyak minggu nak habis 20 surat ni. Tashbih. Dan murak bermula murak daripada tashbih itu menyerupai, mana serupa Allah dengan segala yang baharu. Dipanggil apa? Mutasyabihah. Syibih, serupa. Dan murak dengan takwil itu. Dan murak dengan takwil. Takwil olehmu, takwil. Apa makna takwil? Dan murak dengan takwil itu, tapi sini takwil tafsili lah, takwil yang terperinci. Takwil yang terperinci. Ditanggung akan dia. Ditanggung akan dia. Gitu dak haji tau. Ditanggung akan dia. Ditanggungkan dia. Ditanggung akan dia akan tiap-tiap nas tu. Quran atau hadis yang beri waham tu. Atas bersalahan zahirnya, zahir ayat, zahir hadis. Ada ni. Atas bersalahan zahirnya, bersalahan makna hak zahir tu. Bersalahan makna hak zahir. Mana zahir tadi ya? Yadu, tangan. Makna zahir anggota. Mata, muka, zahir dia anggota. Tu. Mana apa ditanggungkan? Dia atas bersalahan zahir tu. Siapakah zahir gitu? Serta ni beza dengan salaf. Ini panggil takwil tafsili. Takwil cara terperinci. Dok, kita perkataan-perkataan ni nisbah kita ngaji fardhu ain tak erti sebut pun tak apa. Tak ada sebut pun tak apa. Tetapi pada masa sekarang penting ni kita tahu. Hak ni salah ni gini, qalah ni gini. Perkataan tu kena tahu. Tambah pula kita dulu tak ada fitnah mana. Sekarang ni baru kita tahu Quran kata yadullah. Quran kata tangan Allah. Quran kata bal yadahu, bukan dua tangan Allah. Quran kata bi aidina, banyak tangan. Quran kata matwiyatun bi yamini, digenggam dengan tangan kanan Allah. Quran juga kata. Mana kita tahu? Sebab kalau kita buka tafsir Pimpinan Rahman, matwiyatun biyamin, digenggam dengan kekuasaannya. Tak ada tangan kanan, tak ada. Jadi kita dulu tak timbul banyak fitnah. Sekarang ni langit terbuka, rakaman banyak. Tadilah anak cucu kita main majlis surau, mereka tak ada masa. Hak minat agama, mereka buka rakaman. Minat agama buka rakaman tau. Minat cerita buka rakaman juga. Minat bola buka rakaman juga. Tahu? Kau kan? Orang tengok bola dalam telefon, nampak ke bola? Nampak bola? Pedih mati tau. Kalau dah TV, nampaklah bola. Kalau dah TV. Orang ramai-ramai tu dibuat macam panggung hok besar tu. Hok duduk sorok tu, tu macam panggung tu. Panggil apa tu? Layar. Tu lagi nampak bola ni telefon.
Jadi apabila anak cucu ni suka kepada ilmu agama, dia main masjid tak sempat, dia tengok rakaman. Bila tengok rakaman, mari macam-macam. Lepas tu kalau kita ilmu tahap dulu-dulu je, kita nak cerita macam mana? Lagi pun kita Aqidatun Najing ni, Masjid Bukit Uhud ni. Semua apa? Yelah Masjid Bukit Uhud. Kau tak sebut Haji? Biasa sebut sudah Haji. Kau tak sebut kau. Ada Bukit Uhud dia rombok. Dia kokoh pun. Ada Bukit Uhud. Kita kena tahu ni pembicaraan. Sebab dengan fitnah pada masa sekarang. Fitnah masa sekarang. Kena faham ayat mutasyabihah macam mana, nas, hadis mutasyabih macam mana, hak muhkamah macam mana, hadis yang muhkam macam mana, salah khalah, salah tafwid, khalah takwil, dan datang maknanya selayaknya. Jadi sini datangkan takwil ni, takwil khalah pula ni, takwil ulama kemudian. Dan murad dengan takwil itu ditanggung akan dia, akan tiap-tiap nas Quran atau hadis waham tu, akan tashbih Allah dengan yang baharu tu, atas bersalahan zahirnya, zahir ayat, zahir makna zahir tu. Tanggung pada bersalahan. Jangan pakai zahir tangan, dua tangan, banyak tangan, satu mata, banyak mata, muka, kaki, jari, apa semua tu. Jangan pakai zahir. Lepas tu bersalahan hak zahir. Bukan berarti setakat tu, serta menyatakan. Serta menyatakan. Ni hak jadi bersalah dengan salah ni. Salah tidak menyatakan, berarti setakat tu je. Mana kena tanggung bersalah pada zahir tu. Itu ijma' ahli sunnah jemaah. Salah atau berkhalah. Tapi orang ni serta menyatakan makna yang dikehendaki. Apa makna yang selayaknya bagi Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Maka tangan kuasa, mata pengawasan, muka zat Allah Ta'ala, datang rahmat Allah Ta'ala, turun rahmat Allah Ta'ala. Tu dia datang makna yang dikehendaki. Ini dia panggil khalaf. Hak sini hak beza dengan jalanan ulama salaf. Salah dia tanggung pada bersalah makna tu, tak ada pakai makna zahir. Tapi apa makna yadu? Bal yadahu bi aidina, serah makna kepada Allah Ta'ala. Dia panggil apa? Tafwid. Tafwid ni serah lah. Tafwid. Tapi dia takwil ijmali dahulu. Tak ada, dia palingkan hak mana zahir tu. Itu ijma' ahli sunnah wal jamaah. Tanzih, menyucikan Allah daripada zahir nafs yang mewaham, tashbih serupa Allah dengan segala yang baharu. Maka murad dengan takwil itu, mana takwil hak dalam-dalam tu lah, awilhu, takwil ni, serta menyatakan makna yang dikehendaki tu. Takwil tafsil dia panggil. Takwil secara terperinci. Mana apa? Dipalingkan daripada zahir ayat, zahir hadis, kemudian didatangkan makna yang selayaknya. Tu takwil tafsili. Adapun salaf takwil ijmali, takwil kah? Mana takwil kat mana? Dipalingkan daripada zahir ayat. Tak boleh pakai zahir tu. Kemudian berhenti setakat tu, serah makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalanan salah lah jalanan yang mudah. Apa? Dia tak bahas langsung dah. Apa makna? Serah makna kepada Allah. Dia tak bahas makna sama sekali. Dia setakat menyucikan Allah daripada zahir nafs, serupa dengan jadi nak serupa dengan yang baharu. Kemudian diam, serah makna kepada Allah. Tak ada, mudah je. Adapun hak salah skema ni, diwari makna. Allah ada tangan, Allah ada dua tangan tu kanan belaka. Tapi serah tangan yang serah pada Allah, tangan dia macam mana, baru nak serah. Tapi datang makna yang tidak selayaknya.
Allah duduk tak arah lah, tapi duduk macam dia lah, bukan duduk macam kita duduk atas kursi. Ni. Makna dia tidak ikut jalan ahli sunnah. Permulaannya zahir nas wajib kena takwilkan, tak boleh pakai zahir. Tapi apa makna? Serah makna kepada Allah. Tidak ni, dia datangkan makna yang tidak selayaknya bagi Allah, kemudian barulah diserah. Allah duduk macam mana, serah kepada Allah duduk macam mana. Ini bukan salaf yang sebenar, ini salah yang skamer dia panggil. Ini golongan yang terpesong.